Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Kira-kira 8,000 orang penjawat awam negeri Pahang akan menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM1,000. Kerajaan Pahang menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) bersetuju memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri berjumlah RM1,000 kepada penjawat awam Pahang. Menteri Besar, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, berkata pemberian bantuan itu membabitkan kira-kira 8,000 penjawat awam negeri itu dengan implikasi kewangan berjumlah RM8 juta. Katanya, bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban bagi menyambut perayaan Aidilfitri tidak lama lagi dan untuk pengetahuan kepada semua penjawat awam, bantuan khas kewangan Aidilfitri ini akan mula dibayar seminggu sebelum Aidilfitri. Beliau berharap bantuan ini dapat meningkatkan semangat penjawat awam untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, Kerajaan Pulau Pinang juga bersetuju meluluskan pemberian bantuan khas kewangan (BKK) sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada anggota perkhidmatan awam negeri sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Ketua Menteri, Chow Kon Yeow berkata, pembayaran itu akan dibuat mulai 19 Mac ini sebagai tanda penghargaan kepada penjawat awam yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi dalam menjayakan aspirasi negeri. Selain itu, katanya, kerajaan negeri turut bersetuju menyalurkan BKK sebanyak RM300 kepada penyelia, guru serta kakitangan kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAPA, Sekolah Rendah Agama Rakyat, SRAR, Sekolah Menengah Agama Rakyat, SMAR, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, SABK, Tahfiz, Pondok, Tadika Islam, TADIS dan Sekolah Persendirian Cina di negeri ini.